pokok kelapa atuk dah besar-besar dan berbuah banyak. Apa? Atuk kata dia nak jual daun kelapa, buah kelapa, santan, lidi. Semualah. Kalau macam tu, nanti minta atuk daun kelapa sikit untuk kita buat ketupat. Eloklah tu. Tak payah opah susah-susah nak cari kat pasar. Boleh? Upahnya RM20. Boy, dah pandai ya minta upah. Boleh? Tapi bila ketupat dah masak, korang jangan makan. Kenapa pula? Akak ni masak, tak ada upah pun. Korang pun nak tolong orang, jangan harapkan upah. Kena ikhlas. Lagi-lagi bulan puasa ni, baru dapat banyak pahala. Dah tu, pergi bagi ni kat atuk. Baik, Opah. Assalamualaikum. Atuk. Atuk. Entah, Atuk tak dekat rumah. Jom tengok kat belakang. Ada pun. Atuk tak dengar ke kita orang panggil? Dengar. Apa hal? Ya, Pak bagi. Lauk ayam masak lomak. Sedap tu. Terima kasih. Sedapnya bau. Atuk ada buat apa-apa ke? Atuk buat ketupat sotong. Ketupat sotong? Nak tengok. Tengok apa? Tengok Atuk anyam ketupat sotong. Ketupat sotong tak perlu dianyam. Ia perlu disumbat je. Ketupat tak perlu anyam? Lain macam. Korang tunggu kejap. Nah, ketupat sotong. Kalau sedap bagi tahu. Nanti hari raya boleh buat lagi. Terima kasih, Atuk. Akak. Baru balik? Lama betul. Hantar makanan je. Tunggu Atuk bagi ni. Apa tu? Ketupat sotong. Wah, menarik tu. Tak sabar nak makan. Tapi apa-apa pun, ayam goreng peha ada. Ada. Sebab adik-adik akak rajin puasa, hari-hari akak akan gorengkan ayam. Sayang Akak. Dah, pergi letak bekas tu kat dapur. Allahu Akbar, Allah. Nah, Nyam-nyam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Kau satu, aku satu. Akak, mana ketupat sotong tadi? tu. Mana sarung ketupat dia? Mana ada sarung? Sebenarnya, ia adalah sotong sumbat. Itu pun tak tahu. Kawan-kawan sekampung saya bermain
sumbat. Sotong sumbat? Ya, sotong disumbat dengan beras pulut. Kemudian dimasukkan kepala sotong dan cocok dengan lidi. Letak dalam periuk bersama gula merah, santan dan garam. Tutup periuk dan masak beberapa minit. Oh, patutlah tadi atuk kata tak perlu anyam. Makanlah. Akak nak satu? Wah, sedap. Manis. Oh, manis. Lain dari ketupat raya. Memanglah lain. Ketupat raya adalah nasi dimakan dengan rendang, kuah kacang dan kuah kari. Ketupat sotong makanan pencuci mulut sebab tu manis. Oh, nanti kita buat ketupat raya je lah. Ya, Pa? Yelah. Siapa nak ikut pergi kebun Atuk Bisu? Kita orang nak ambil daun kelapa. Nak buat ketupat. Tak boleh lah. Besok aku nak ikut Daddy pergi bandar. Aku biasalah. Sibuk berniaga. Oh, kau Fizi? Aku puasa. Penatlah. Dua, tiga songkok. Saya mau ikut. Kau tak payahlah. Raya nanti datang je rumahku. Makan ketupat. Yalah. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Duduk. Hari ini kita akan hias kelas taman dengan ketupat-ketupat ni. Yeay, sudah mau raya. Si suka. Boleh makan ketupat rendang banyak-banyak. Jom, asing-asingkan dulu ikut bentuk ketupat. Ini ketupat, kenapa lain? Itu ketupat bawang. Bentuknya macam bawang. Yalah. Yang segi empat biasa ni, ketupat apa pula? Saya mana tahu. Itulah. Tahu makan je. Itu ketupat basah. Huh? Kenapa nama dia ketupat basah? Sebab dia banyak dijual kat pasar. Pandai-pandai. Awesome. Aku menang. Ipin. Besok kau bawa balik daun kelapa banyak sikit. Mak aku nak. Dia cari kat pasar, tak ada. Cari kat pekan, dah habis. Boleh je. Terima kasih. Aku balik dulu. Opa terdengar cakap maknya tadi. Memang hairan betul. Pagi tadi Opa ke pasar. Tak nampak pun orang jual daun kelapa. Sarung ketupat pun tak ada. Tak tahulah kalau dah habis orang beli. Selalunya di pasar banyak orang jual semua ni. Di pekan lagilah banyak. Tak apa, Pa. Besok kita orang bawa balik daun kelapa banyak-banyak. Kita boleh buat ketupat banyak-banyak. Kenapa kena pokok aku? Rapuh. Aduh. Dah kena serangan-serangan perosak. Habislah. Semangat. Kita orang dah siap. Bagus. Jom pergi. Pokok kelapa semua dah bocor.
satu kampung kena. Sedihlah. Tak ada daun kelapa, tak adalah ketupat. Tak ada ketupat, tak lengkaplah raya. Ish, tak ada ketupat pun lengkap raya. Kalau puasa tak cukup, baru raya tak lengkap. Faham? Faham, Pak? Assalamualaikum. Mak itu. Pergi bagi tahu dia apa jadi. Mak kelapa tak ada. Tidak. Macam mana, Pak? Tak apa, kita buat nasi impit. Nak lagi senang, guna yang segera. Tapi itu tak sama. Kita orang nak ketupat. Kalau macam tu, kita buat ketupat palas. Ya, guna daun palas. Yeay! Korang, aku baca niat solat sunat raya. Cuba korang dengar. Betul atau tak? Bacalah. Usalli sunnata Idil Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat hari raya Aidil Fitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Betul, betul, betul. Aku dah hafal. Terima kasih Upin dan Ipin. Sama-sama. Jom. Korang nak tahu? Malam tadi, Opa dengan Akak buat banyak ketupat. Macam-macam jenis. Betul kan Ipin? Betul-betul. Kita orang dah rasa. Semuanya sedap-sedap. 2-3 selipar. Saya sudah lapar. Banyaknya ketupat. Saya suka, saya suka. Kan ya? Terima kasih, Opa. Sama-sama. Sedapnya. Rasa jagung. Itu ketupat palas inti jagung. Ada yang inti kacang, kulit hitam, yang tak ada inti pun ada. Uish, nak kena cuba semua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Badrul. Bila abang balik sini? Malam tadi. Atuk mana? Atuk sini. Dari dapur? Ya. Atuk bagi ketupat periuk ke dengan ketupat sotong ni. Wah, baru kali ini aku lihat ketupat sotong. Saya pun. Rasalah. Terima kasih, Atuk. Upin, Ipin, kenapa monyok aja? Makanlah. Tak seronok tak ada ketupat nasi. Siapa kata tak ada? Nah, satu dulang Badrul bawa. Kan puas-puas? Ini baru raya. Ish, tak kira lah apa jenis ketupat yang ada. Yang penting kita dapat sambut raya bersama keluarga dan kawan-kawan. Betul.